Oke, assalamualaikum guys. Oke, hari ini hari Sabtu, so saya akan bawa anak-anak pergi menjalan. Oke, dekat area saya ni tak hujan hari ni lah, cuaca cantik. So kita akan pergi menjalan. So kalau rezeki banyak, kita jual ikan tu. Oke, kita jual kat KK Mangla balik aja. Macam sebelum ni lah saya buat. Oke, so luncur ke tempat menjalar. Aras okey Aras? Aras demam guys. Aras demam. Masih ikut, kena ikut juga. Kita ada tetamu daripada Kuala Lumpur. Atan. Okey. Okey guys. Okey, kita dah sampai spot pertama. So kita akan cuba baling dekat sini. Kita tengok apa hasil dia. Okay. So hari tu saya main kenduri belah sini. So nampak ikan lampam besar-besar kat sini. So kita tengok ada hasil ke tak ada hasil. So kita tengok lemparan yang pertama kita dah hasil ataupun tak. Okey. Dalam je dah. Dekat ayam dah dalam. Lama ni tu aku sampai video. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sampai tu. Jom kita pergi. Orang kerja kat atas ni. Macam ni. Tak ada. Oh, aruan tu. Rezeki pertama kita. Sekali kena dapat. Kita dapat ikan haruan guys. Ambil tu. Ambil bawa. So guys. Tu. Kita dah dapat ikan haruan guys. Rezeki untuk hari ni yang pertama. Ambil. Oh, jom. Oh. Jangan betul. Saya ambil. Tak ambil. Kejap. Saya pupuk dalam tu dulu. Bubuk. Tak boleh. Kalau bubuk air nanti dia loncat. Ke sana. Nah. Oke, kita tengok lontaran kedua. Oke, kita dah dapat ikan haruan guys. Wah, mantap ah. Lompat. Dan tepi dan. Oke, kita tengok kat sini pula. Katin. Oke, kamera ada rekod. Ya, budak KL. Oke. Tak ada. Oke, Tim.
Tak boleh nak balik besar sangkut tu. Tak menangkap pun Zim. Okay. Okay guys. So, kita tengok belah sini pula. Okay guys. Mana tahu kita dapat haruan lagi. Balingan yang cantik. Tapi tak rasa tangkap Zim. Oh, ada. Ada. Okey, kita dapat ikan. Ikan lampam, bukan ni ikan terbol ni. Ikan lampam ah. Terbol nampak ni. Ah, yang ni hampa, yang ni terbol. Yang ni lampam. Nampak Tak. dia nampak ada line. Kejap. Kenapa? Ni dia. Nice. Ni macam. Guru pacar baru. Tapi lah ikan. Woi, pening dia. Kena main ke depan. Balik. Hai. Jangan tarik. Bukan dia. Dia dah lah nak beli ikan ni. Oh, tu. Dia nak. Baik Tan. Tak ambil air. Oh, selekut. Okey. Sikit. Alah, kita lengkong ni pula. Kita try balik lagi sekali tengok. Oh. Mana tahu ada hasil ikan haruan lagi satu. Itu nanti dan kalau. Kan tu tempat dia awak. Nampak tak lubang tu? Nampak. Lu ada biawak lah. Oh, ada Zim. Rasa. Oh, tu dah bergoyang. Tak ada. Okey. Jom. Jom. Okey. Cukuplah kat sini berapa ekor dapat? 4 ekor kita dapat ha. Okey guys, kita bergerak ke pot seterusnya. So dekat pot yang lagi satu ni itu saya pergi dapat banyak lah. Macam-macam lah, dapat tilapia, lepas tu ikan terbol lah, ikan lampam. So ikan tu semua kami jual. Tembul tu Okey. pendatang lah. Ada sikit ya. Okey, alright. Alhamdulillah. Ikan haruan. Oh. Besar Ras. Okey, yang ni pot yang saya kata tu. So, kita tengok. Birik-birik dia. Tak ada lah. Cuba pergi spot sana. Cuba pergi spot mana? Dah tak ada lah guys. Ada bewak mati.
Oh, kita tengok ada hasil tak? Kita tengok. Mana? Ada orang view ke? Alhamdulillah ada tarang. Cek tu screen. Jangan lupa tekan Balik skrin. ni tau. Boleh buat ni. Tak mau. Ada hasil kita. Ni hasil. Lama. Oh, tak ada. Mana pergi ikan semua? Mana pergi ikan semua? Hmm? Oh, tak ada ikan lah kat sini. Kat mana duduk? Oh. Okey. Guys, kita cuba kat sini pula. Atan ambil dia hijau, Atan. Ada bewak mati pula kat situ. Bewak tu kena ketuk kot. Mana pergi semua ikan? Tak ada ikan lah kali ni. Jom. Kita pergi depan ni pula. Buat gimana? Buat gimana? Apa tu? Ada ambil tu orang. Asal sebab tu kot Azim. Sebab hujan kot. Ikan tak ada. Sekarang kita dapat tu pun nasib lah. Ni atas bukan air tu lah. Ni air pancing. Jangan putus asa. Kita jangan putus asa. Okey. Sini ada bunyi. Okey, view sampai 3 ni. Tap. Tap skrin, tap Share. Tolong share. Tolong share. Okey, baik. Okey. Kita FYP guys. Share. Akan menjadi konten kereta. Weh, dia tap tu. Mati ada tap lagi baik. Ya. Terima kasih. Okey, lokasi dekat Sungai Aceh. Terima kasih. Apa kita dah dapat tadi? Ataupun kita pergi pendam. Kita pergi pendam. Benang tak mau kotok. Dia tap lah. Dia tap banyak gila. Ya, Pakcik. Okay, try. Tengok. Azim, kenapa sana Azim? Sangkut pula, dia pusing. Sangkut. Terlebih guys. Dia buat kat punggung. Aduh. Cepatlah Azim. Aduh, kirim. Kata boleh phase 2. Sakit tak? Cepat. Cepat. Kita nak saksikan ikan kita. Tengok. Oh, sangkut. Tu, ujung tu.
Okey dah. Okey, Ya, bismillah. tak ada lah ikan ni. Ikan dah lari lah ni. Kalau ada juga tak tahu ikan. Allah, tak ada. Apa, kita cuba lagi sekali. Cuba lagi, cuba lagi. Betul tu, ada pindah baru. Pot baru kat mana pula nak pergi? Oh, dekat bendang. Tepi sikit bang. Ni tepi tengah ni bang. Perfect paling. Tapi Dah tak satu ada. kilai pakcik. Ha? Dah 1 kilai. Baik. Satu poin 7 Oh, ni. terbaik lah. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tolong tap. Okey. Kalau tak tu bersyukur lah. Mobil diberikan rezeki dan panjang umur. Amin. Ada tak? Dah, lupa aja. Rumput banyak. Kita pergi depan tu, Tim. Ni. Depan ni, Atan. Mana? Jom, depan ni. Okey, depan sana. Jom, terjah. Dulu pot ni banyak. Pot sini ni. Tapi tak ada kali ni. Mungkin sebab hujan kot. Betul, boleh. Tunggu tu. Kita berada di Sungai Aceh. Share, 9 view. 9 view. Share. Fikir kau ni. Awak apa ni? Awak. Cuba. Mari kita Weh. sama review padang ni. Berjala. Okey, tap. Jangan lupa tap. Okey, 15 view. Boleh tap. Tunjuk ikan. Oh, wow. Haruan. Haruan kita dapat hari ni. Aku Oh, pakcik. 22 view. 2.6k. Terima kasih like. Oh, di depan ni. Bye. Apa yang taruh kita di depan lah? Tempat yang indah. Padi pun hijau. Awal. Tahan. Kita lawa. Kita nak hujan. Alhamdulillah. Terima kasih follow. Allah tadi ikan lagi. Dah ada rezeki hari. Okay guys, kita ada dekat pot lain pula. Oh, ni ayak laju sini. Terang. Ikan ni. Terima kasih follow. Muzaffar, terima kasih. So, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik. Semoga ada ikan. Ikan. Bismillah. Ayak laju ni. Yang laju mesti ada. Ada sebarang apa ni? Jangan sangkut ya. Haji mana lompat. Oh, ada. Oh, ada. Alhamdulillah ikan. Ada guys. Ikan apa ni? Wih, sampai 2. 3 ekor. 3 ekor ikan. Okey, ambil tu. Cepat. Dapat ikan. 3 ekor. 4 ekor. 4 ekor. Kita ikan. Okey. Nah, dia ambil ni. Oh, ni besar tu lampam tu. Tu lampam. Mana? Tu besar. Lampam. Besar guys. Besar tengok. Dapat ikan. Weh Azim. Wah, lampam guys. Terbul. Ni lampam. Besar. Ini mesti Ikan apa? mak dia ada. Ikan apa Azim? Ikan apa? Ni ikan lampam tadi. Ikan lampam. Tadi terbul sekor. Ekor sekor, lampam sekor. Ini lampam. 3.2k. Alhamdulillah Lampam rezeki. dia. Terima kasih like. Okay, Wah, jangan lupa sini bagi juga, bagi gift. Dapat ikan ni. ini macam banyak lah. Oh, ada orang komen lah kita punya Azim kali ni.
Tan, sini Tan. Okey, sini. Okey. Okey. Balik. Oh. Alamak, tak kembang. Tak depan, tak apa. InsyaAllah dia. Give lah, give. Wait. Kita apa? Okey. Kita sambung. Let's go. Dah ada bismillah. Oh, tak ada. Dah itu dia ada. Pasti bawa tu. Hmm? Lagi, bagi sikit. Pasti bawa. Bagi gift. Baru buat konten sekali nak gift. Jangan lupa bagi gift guys. Okey. Wah. Terbaik. Ni. Bagi 11 kilai. Okey, bagi 11 kilai. Oh, ada manis. Dapat ikan lagi. Dah manis. Ada manis. Dapat lagi ikan apa? Nampak mana tu? Ada manis guys. Oh, ni lampau ori. Bukan lampang Jawa. Bukan. Dapat ikan. Lagi lepas lah kat mana? Oh, ikan apa? Bukan lampau mori Malaysia. Dim. Tunjuk dulu Dim. Kejap lah, Zim. Okey, cantik. Okey. Ambil tunjuk. Oh, tu. Oi. Ali jangan jatuh. Oi, Ali kita jatuh. Dah. Ikan. Dapat. Kita. Masuk. Okey. Dapat ni lah ikan ni. Bismillah. Kita dapat ikan lagi banyak. Kita paling jauh sikit lah. Jangan lupa share bagi kat kawan stick juga. Share. Belajar daripada pakcik. Jangan lupa like saya punya YouTube channel. Mari. Zairel Family Outdoor. No? Jangan lupa. Nanti saya akan upload dalam YouTube lah. Okey? Kan. Nampak dekat. Oh. Ada. Aduh. Tak ada manis. Wah, tak ada. Sayang. Kat mana ni? Kat Sungai Aceh. Sungai Aceh, Pulau Pinang. Sini bukan Sungai Aceh dah. Sini dekat tu dah. Dekat tu. Tanjung apa? Parikasa. Mari kata. Okay, let's go. Uyuh. Jumpa. Larikan. Aduh. Allah tadi. Ya, kita pergi belah depan sana. Tengok ada ikan tak? Sikit. Okey, kita try depan ni. Okey, dah 10 kilai. Dah 10 kilai. Okey, 10 kilai.
kita cecah 10k like. Alhamdulillah. Pakai sampai 10k like kita. Terima kasih yang dah cek. Ayak dah cantik. Tapi tu lah. Lupa sikit. Penat dah. Ada sikit. Arwan. Kalau berminat dengan konten-konten yang macam ni, boleh tolong like dan subscribe lah, no? Santai-santai ya kita buat konten. Okey. Oh, cuma kata cakap. Kali petak. Okey. Ya, ni ialah hasil yang kita dapat hari ni. Sekarang je kita Ha? jual kat kedai. Okey, hasil yang kita dapat hari ni. So, cuaca pun dah nak maghrib dah. So, kita baling kali terakhir. Okey, kat sini kita baling. Tengok. Kat sini. Okey. Sini kita akan baling tu. Kali kita try tengok ada haruan kot kat sini. Ui, terlepas. Wow! Ikan besar. Ikan. Tilapia besar, guys. Woohoo! Ui, besar orang ini. Ya kamu benda yang kasih kau ni. Tilapia. Tilapia, guys. Tilapia bukan ekor merah, bukan ekor merah. Bukan ekor merah. Mana ada ekor merah? Ekor merah kat sebelah kat Woi. Oh, dia mapping. Ikan boleh mapping, takkan kita tak boleh. Woi. Peganglah kepala dia. Aku ada nak. Ha. Macam MJ. Oh, tu dia. Duduk, penuh. Wow. Relax. Ada orang komen tak? Aduh, Jaki. Apa? Tak. Terus yang kat situ bubuk. Betan. Depan tu kau. Baca kau ini mana tu? Depan tu. Tadi tu kau. Bos ki kau tu. Okey. Kayu. Betan.
Okay, kita balik kat tempat tadi tu. Mana berarti? Berapa orang view ni? 8 orang. Apa? Tu kan. Kan. Mana? Tu ni. Oh, ada. Super ronggeng. Tu lah. Tu lah kan perasan ikan. Baik, ikan sepat. Ikan sepat. Okay, saya nak balik kat sini sebab saya nak cuci jala. Okay, kita balik cuci jala sebab sini ayak bersih. Lagi dua tiba balik. Nak apa? Nak maghrib dah. Nak makan dia. Dah, lagi dua tiba balik. Oh, baik. Joki tu. Baik. Ada buaya ke? Mana ada buaya? Ada. Ada buaya. Buaya tak ada, biawak ada. Ada, biawak ni mampu besar ni. Dah makan soal Cina makan. Tak ada. Kalau ada buaya dah lama kami lari lah. Ayah, ada buaya kontra keluar. Dah. Okay, Kan semua balik. Last lebaran dari. okay. Last lebaran. Kita ke buat balingan yang terakhir Balingan terakhir untuk hari ni. sebelum kita balik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Balingan terakhir sebelum balik ke rumah. Oh, Okey, mantap. baik. Dia sampai nak ambil casting baru sini apa lah. Ni macam celuk bawah ni lah. Sebarang mana ada kat sini, lampamnya ada. Tak ada video. Dia pun ambil celuk pun dekat. Sekilo lebih yang bawah ni. Baik lah. Baik ni. Oh, nampak gaya tak salah. Okey, habis. Oh, dia tunggu kita balik kan. Okay guys. Kita balik kan. Ikan berbalik tidur dah. Hilang ikan tadi. Tak ni apa. Okay. So, Azim, hasil. Okay, hasil yang kita dapat hari ni tak banyak tapi okey lah, boleh lah. Dapat talapia besar. Okay, so semoga berjumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Zairi Family Outdoor.